Adik, hari ni hari Jumaat. Ahad ni kita nak puasa dah. Janganlah masuk sini bulan. Setiap hari Jumaat, 2 minggu sekali Mami buat apa? Mami akan ketik kuku. Jom, mana Mami punya pengetip kuku yang Mami biasa pakai tu? Bukan yang ni, yang satu lagi. Kuntum, mana? Bulan, tak payah. Mami boleh cari. Ya Allah. Adik, nanti kamu dah masuk dalam, tak reti nak keluar. Mulakan dengan kakak Endah. Kuku kamu tu dah panjang, kena potong. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kacau. Bulan ni kan. Bulan, sabarlah dek. Oi, nanti turn kamu. Kamu lagi. Yap, okey. Ya ampun, tai. Kamu sejak beberapa hari ni bukan main lagi berak Dah, okey. Fiona pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kuku panjang ni, kalau kamu bergurau, dia cakar, luka mata. Faham tak? Endra pula. Kuku. Mami kata duduk diam. Sikit je lagi. Ada 4 je. Jangan nak melawan Cepuk kang. Dah. Pergi. Fauna. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dah, Ambon. Jangan tidur. Pandai je kau berlakon tak nak ketik kuku. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum, ketik kuku. Ada orang cakap, kenapa bulu kamu merekah? Sebab kamu tak mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Kuku dah macam konti dah. Dah, pergilah. Jangan nak malas-malas. Bukan terus tidur. Anggun. Allahu Akbar. Tengok budak-budak kecil tengok malu. Sejak bila pandai malu ni? Kuku semua dah kena potong. Ahad kita dah puasa dah. Jangan nak minta makan siang-siang hari dengan Mami. Sahur makan instant posh. Berbuka kita makan kibbles. Boleh?